Model pendidikan inklusif merujuk kepada pendekatan pelaksanaan pembelajaran yang membolehkan murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran bersama murid arus perdana mengikut tahap keupayaan dan keperluan mereka. Model ini bertujuan memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang sama dalam persekitaran yang menyokong perkembangan akademik, sosial dan emosi. Ia juga menjadi asas penting dalam subjek pendidikan inklusif untuk melahirkan guru yang mampu mengurus kepelbagaian murid secara berkesan. Apa itu pendidikan inklusif? Menurut Kamariah Jarji 1994, pendidikan inklusif melibatkan murid berkeperluan khas di dalam kelas biasa dengan bantuan yang sesuai supaya mereka dapat belajar bersama rakan sebaya. Pendekatan ini memberi peluang kepada semua murid untuk mengikuti pembelajaran dalam persekitaran yang sama tanpa mengira perbezaan keupayaan dan keperluan pembelajaran. Pendidikan inklusif berasaskan konsep pendemokrasian pendidikan dan keadilan sosial. Konsep ini menegaskan bahawa semua kanak-kanak mempunyai hak yang sama untuk menerima pendidikan berkualiti tinggi, iaitu guru berperanan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid agar keperluan setiap individu dapat dipenuhi. Melalui pendekatan ini, murid dapat belajar menghargai kepelbagaian serta menghormati perbezaan antara satu sama lain. Antara kepentingan pendidikan inklusif ialah pendidikan inklusif membantu meningkatkan interaksi sosial antara murid. Apabila mereka belajar dan menjalankan aktiviti secara bersama, hubungan yang positif dapat dibina serta sikap saling memahami dapat dipupuk sejak usia muda. Selain itu, pendidikan inklusif dapat membina keyakinan diri murid, peluang untuk menyertai aktiviti pembelajaran bersama rakan sebaya membolehkan mereka menunjukkan kebolehan masing-masing dan mengembangkan potensi diri dengan lebih baik. Pendidikan inklusif juga menggalakkan empati dan toleransi, iaitu murid belajar menghormati perbezaan, memahami keperluan orang lain serta bekerjasama dalam suasana yang harmoni. Nilai-nilai ini penting dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan penyayang. Secara rumusannya, pendidikan inklusif memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira keupayaan mereka. Melalui pendekatan ini, sekolah dapat melahirkan individu yang berkeyakinan, bertoleransi dan mampu hidup dalam masyarakat yang menghargai kepelbagaian. Pengurusan pendidikan inklusif ialah proses merancang, melaksana dan memantau pendidikan bagi memastikan murid berkeperluan pendidikan khas dapat belajar bersama murid arus perdana, memberi peluang pendidikan yang sama kepada semua murid tanpa mengira keupayaan atau ketidakupayaan. Pihak pentadbir sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan dasar pendidikan inklusif dilaksanakan dengan berkesan. Mereka menyediakan kemudahan dan sumber yang sesuai, menyelaras kerjasama antara guru, ibu bapa dan pihak berkaitan serta mengaku pelaksanaan program pendidikan inklusif supaya berjalan lancar. Selain itu, guru pendidikan khas dan guru arus perdana juga perlu bekerjasama dalam merancang pengajaran yang sesuai dengan keperluan murid. Guru juga perlu menyesuaikan kaedah pengajaran, bahan pembelajaran dan pentaksiran mengikut tahap kebolehan murid. Selain itu, guru berperanan mewujudkan suasana bilik darjah yang positif dan inklusif. Di samping itu, sekolah perlu menyediakan kemudahan dan sokongan yang membantu MBPK mengikuti pembelajaran dengan lebih berkesan. Antaranya ialah bahan bantu mengajar yang sesuai, kemudahan fizikal yang mesra OKU, serta sokongan daripada guru pendidikan khas. Kerjasama ibu bapa dan komuniti sekolah juga sangat penting dalam membantu perkembangan murid. Pengurusan pendidikan inklusif yang baik memberi peluang pendidikan yang adil kepada semua murid.
Ia membantu meningkatkan perkembangan akademik, sosial dan emosi MBPK. Selain itu, pendidikan inklusif memupuk sikap saling menghormati dan menerima kepelbagaian dalam kalangan murid, sekaligus mewujudkan suasana sekolah yang lebih harmoni. Kesimpulannya, pengurusan pendidikan inklusif yang sistematik dan berkesan dapat memastikan semua murid menerima pendidikan berkualiti serta berkembang mengikut potensi masing-masing. Dengan kerjasama pentadbir, guru, ibu bapa dan komuniti, sekolah dapat menjadi tempat pembelajaran yang inklusif dan mesra untuk semua. Apa itu susun atau kelas? Susun atau kelas merujuk kepada cara perabot, peralatan, bahan pembelajaran dan ruang fizikal dalam bilik darjah diatur dan disusun bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selesa, selamat, teratur dan kondusif. Susun atau kelas yang baik dapat memudahkan pergerakan murid dan guru, meningkatkan interaksi semasa proses pengajaran dan pembelajaran, serta membantu murid memberikan tumpuan dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Dalam konteks pendidikan khas, susun atau kelas perlu mengambil kira keperluan murid berkeperluan khas seperti menyediakan laluan yang selamat, pencahayaan yang sesuai, kedudukan tempat duduk yang strategik dan penggunaan bahan bantu yang mudah diakses bagi memastikan proses pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan. Susun atau kelas terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, susun atau kelas biasa. Yang kedua, susun atau kelas inklusif. Pada bahagian yang pertama, video ini akan menerangkan berkaitan dengan susun atau kelas biasa. Susun atau kelas biasa terbahagi kepada dua, iaitu susunan horseshoes yang bermaksud meja pelajar disusun mengelilingi meja guru. Antara fungsi susunan meja tersebut ialah menggalakkan interaksi dua hala dan pelbagai hala, menggalakkan aktiviti perbincangan di antara guru dengan pelajar. Yang kedua ialah susunan modular yang bermaksud meja disusun dalam separuh bulatan mengelilingi meja guru. Antara fungsi susunan meja tersebut ialah sesuai untuk aktiviti berkumpulan, menggalakkan interaksi di antara murid dengan murid, menggalakkan kaedah pembelajaran pelbagai seperti perbincangan, sumbangsaran, pemulihan dan penggayaan. Baiklah, kita beralih kepada bahagian yang kedua, iaitu susun atau kelas inklusif. Susun atau kelas inklusif terbahagi kepada empat, iaitu masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pembelajaran dan masalah fizikal. Yang pertama ialah masalah penglihatan. Antara ciri-ciri susun atau kelas bagi murid yang mengalami masalah penglihatan ialah susunan perabot dan alatan tidak menghalang laluan atau diletakkan di tempat yang sesuai. Murid dibekalkan dengan bahan bacaan yang mempunyai kualiti cetakan yang baik seperti large print dan Mason Braille. Tempat duduk murid hampir dengan papan putih dan LCD. Guru galakkan pelajar untuk menggunakan komputer atau pita rakaman bagi tujuan menyalin nota semasa proses PDPC berlangsung. Yang kedua ialah masalah pendengaran. Antara ciri-ciri susun atau kelas bagi murid yang mengalami masalah pendengaran ialah susun atau berbentuk U-shape merujuk kepada susunan tempat duduk murid yang berbentuk menyerupai huruf U, iaitu bentuk ladam. Guru perlu mengajar murid sambil duduk mengikut kesesuaian. Guru juga perlu membenarkan seorang jurubahasa isyarat di dalam kelas untuk menterjemahkan percakapan guru arus perdana kepada murid bermasalah pendengaran. Yang ketiga ialah masalah pembelajaran. Antara ciri-ciri susun atau kelas bagi murid yang mengalami masalah pembelajaran ialah susunan meja berbentuk kelompok untuk komunikasi dua hala, inklusifkan pelajar yang dapat mengikuti mata pelajaran dengan baik, susunan meja berbentuk U iaitu ladam, susunan meja berbentuk apitan bersama murid arus perdana. Dan yang terakhir ialah masalah fizikal. Antara ciri-ciri susun atau kelas bagi murid yang mengalami masalah fizikal ialah ruang bilik darjah yang luas bagi memudahkan pergerakan keluar masuk kelas. Kelas perlulah berada di aras bawah bagi memudahkan pergerakan pelajar yang menggunakan tongkat dan kerusi roda. Apa itu situasi kelas? Situasi kelas pendidikan inklusif. Murid berkeperluan khas belajar bersama murid arus perdana. Guru menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersama. Dalam kelas pendidikan inklusif, murid berkeperluan khas ditempatkan bersama murid arus perdana.
Mereka mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang sama. Guru memastikan setiap murid dapat mengambil bahagian mengikut keupayaan masing-masing. Situasi semasa pengajaran. Guru menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Arahan diberikan dengan jelas dan mudah difahami. Bahan bantu mengajar digunakan. Semasa pengajaran berlangsung, guru menggunakan pelbagai kaedah seperti gambar, video dan aktiviti hands-on bagi membantu pemahaman murid. Arahan diberikan secara jelas dan berperingkat supaya murid berkeperluan khas dapat mengikuti pembelajaran yang lebih baik. Situasi aktiviti berkumpulan. Murid bekerjasama dalam kumpulan. Rakan sebaya membantu murid berkeperluan khas. Semua murid diberi peluang menyumbang idea. Dalam aktiviti perkumpulan, murid arus perdana dan murid berkeperluan khas bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan. Rakan sebaya membantu menerangkan arahan dan memberi sokongan apabila diperlukan. Keadaan ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan semangat kerjasama. Situasi pengurusan tingkah laku. Guru memberi kelakan dan pujian. Guru membantu murid yang menghadapi kesukaran. Suasana kelas yang positif diwujudkan. Apabila terdapat murid yang mengalami kesukaran untuk memberi tumpuan atau menyiapkan tugasan, guru memberikan bimbingan dan galakan yang sesuai. Pujian turut diberikan bagi meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid. Kesan situasi kelas inklusif. Meningkatkan keyakinan diri murid, menggalakkan penerimaan dan menghormati, mewujudkan pembelajaran yang adil. Melalui situasi pembelajaran inklusif, murid berkeperluan khas dapat belajar dengan lebih yakin dan selesa. Pada masa yang sama, murid arus perdana belajar menerima perbezaan serta menghormati rakan mereka. Ini mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan inklusif untuk semua. Kesimpulannya, pendidikan inklusif memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang adil dan berkualiti. Pelaksanaannya bukan sahaja menyokong perkembangan MBPK, malah membentuk persekitaran pembelajaran yang menghargai kepelbagaian dan menggalakkan penyertaan semua murid. Nama saya Nur Izzan binti Rosalizam, memegang kad matrik D2024 1109703. Bagi meningkatkan keberkesanan pendidikan inklusif pada masa akan datang, guru perlu menyediakan lebih banyak bahan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan keperluan murid berkeperluan khas. Selain itu, latihan profesional berkaitan pendidikan inklusif perlu dipertingkatkan agar guru lebih bersedia menghadapi kepelbagaian murid di dalam kelas. Program sokongan rakan sebaya juga boleh diperluaskan bagi membantu MBK berinteraksi dan belajar dengan lebih baik. Nama saya Nisa Alia binti Adenan dengan nombor matrik D2024 1109704. Sebagai cadangan, pihak sekolah perlu menyediakan lebih banyak kemudahan mesra OKU serta penggunaan teknologi yang dapat membantu proses pembelajaran MBPK. Selain itu, latihan dan kursus berkaitan pendidikan inklusif perlu diberikan secara berterusan kepada guru bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam mengendalikan murid yang mempunyai keperluan berbeza. Kerjasama yang erat antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti juga perlu diperkasa supaya perkembangan murid dapat dipantau secara menyeluruh. Dengan usaha dan komitmen semua pihak, sistem pendidikan inklusif di Malaysia dapat menjadi lebih berkualiti dan mampu melahirkan masyarakat yang lebih prihatin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazif Hakam bin Suhaimi, bernombor matrik D2024 1111670. Pada cadangan saya, model ini merujuk kepada pendekatan yang membolehkan murid berkeperluan pendidikan khas atau MBPK belajar bersama murid arus perdana mengikut keupayaan mereka. Model ini berkait rapat dengan subjek pendidikan inklusif kerana ia membantu bakal guru memahami cara mewujudkan pengajaran yang adil, fleksibel dan memenuhi keperluan semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafiz Nazhan bin Muhammad Faizal selaku pemegang nombor matrik D2024 1113401. Pada pandangan saya, pendidikan inklusif akan menjadi asas penting dalam sistem pendidikan Malaysia pada masa hadapan. Semua murid termasuk murid berkeperluan khas perlu diberi peluang untuk belajar bersama dalam suasana yang menyokong. Suasana yang menyokong perkembangan akademik dan sosial mereka. Sekolah perlu menyediakan guru yang berkemahiran
serta kemudahan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Selain itu, susunan atur kelas yang fleksibel dan mesra murid dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan berkesan. Secara kesimpulannya, pendidikan inklusif dapat membantu melahirkan generasi yang lebih prihatin, bertoleransi dan menghargai kepelbagaian dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif Haikal bin Mak Zawawi, pemegang nombor metrik D2024111340. Pada pandangan saya, masa depan pendidikan Malaysia akan lebih menekankan pendidikan inklusif bagi memastikan semua murid, termasuk murid berkeperluan khas, mendapat peluang pembelajaran yang sama. Dari aspek pengurusan, sekolah perlu mengukuhkan kerjasama antara pentadbir, guru dan ibu bapa serta meningkatkan latihan guru agar dapat memenuhi keperluan murid yang pelbagai. Bagi susun atur kelas, bilik darjah perlu mesra dan fleksibel dengan ruang yang selesa, susunan meja yang sesuai serta penggunaan yang menyokong kepada pembelajaran. Secara keseluruhannya, pendidikan inklusif mampu mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil serta melahirkan murid yang berilmu, berdaya saing dan menghargai kepelbagaian.